Bila kita dah kena expose dengan FIFA kaitan dengan 7 player Harimau Malaya tu, dan kalaupun berjaya lah rayuan, rasanya masih ramai akan tetap dan mula bermuhasabah yang scene bola kita memang tak berbudaya dengan budaya trust the process. Rujukan paling obvious dalam hal membangunkan bola sepak secara sabar yang seluruh dunia setuju ada dua. Satu, Liverpool yang 30 tahun tak sentuh Cup EPL. Kedua, Jepun yang blueprint untuk menang World Cup mereka adalah 100 tahun. Punya jauh. Balance ada 67 tahun lagi. Tapi mereka dah exceed expectation progress dalam World Cup dan baru je menang dengan Brazil, champion World Cup 5 kali. Jepun bukan tiba-tiba jadi power bola, boleh henyak Brazil, boleh lawan dengan Jerman sebab ada kelebihan radioaktif dalam bom atom ke, atau banyak sangat tengok Captain Tsubasa. Kalau tu lah punca dia, kita patut lagi hebat. Kita ada bola kampung kot, lawan dengan alien lagi. Tapi Respirasia tu ada dalam part paling penting dalam plan 100 tahun tu, grassroots. Bahasa mudah dia, budak sekolah lah. Hasil resepi tu bukan bola sepak je, spill over effect dah sampai ke semua sukan yang Jepun fokus akan boleh compete dengan Eropah. Benda ni jelas boleh nampak dekat tim volleyball dengan rugby Jepun, sukan yang sangat tak mesra saiz badan orang Asia. Kalau ingat dulu, kita selalu guna alasan ni bila kalah bola dengan kelab-kelab atau negara-negara Arab, kita pendek, so tak acil lah. Lepas tu Jepun pun sekarang dah tak pendek dah. Itulah kot yang kita duk shortcut cari player tinggi dari luar. Sebab tinggi memang tak nafi advantage terbesar dalam sukan. Tapi Jepun pun pernah pendek macam kita. In fact lagi pendek 4 cm dari orang Vietnam pun. Cuma yang beza Jepun dengan kita, Jepun ada plan brilliant dan beria gila untuk rakyat dah.